Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan pernah baca kalimah-kalimah tertentu hujung dia berubah baris. Contohnya kita ambil kalimat Rob, Rob tu maknanya Tuhan kan. Jadi dekat dalam ayat ni tuan-tuan baca Robbu, kadang-kadang Robba, kadang-kadang Robbi kan ya. Tuan-tuan, sebenarnya ini pelajaran tertinggi dalam mempelajari ilmu nahu bahasa Arab. Nahu ni sebenarnya dia cerita tentang baris hujung, kenapa baris depan, kenapa baris bawah, kenapa baris atas ya. Saya akan tunjukkan pada tuan-tuan contoh ini yang menyebabkan tuan-tuan akan mudah untuk faham bahasa Arab Al-Quran. Dan kalau tuan-tuan faham, maknanya bahasa Arab itu tidaklah susah pada tuan-tuan. Nanti saya bagi tahu macam ni tuan-tuan nak belajar. Contoh ayat dia tuan-tuan wa idh qala rabbuka lil malaikati. Kalau tuan-tuan nak tengok dari sudut makna dia secara harfiah, dan ketika, dan ni lah, ketika ni idh qala, dia telah berfirman ataupun dia telah berkata rabbuka, rabbu Tuhan engkau, kepada para malaikat. Fokus kita dekat rabbu ni tuan-tuan. Kenapa kita baca rabbu? Ustaz, kenapa kita tak baca Rabbah? Sebab tempat lain saya jumpa kalimat Rabbah ataupun Rabbi. Kenapa kita tak baca baris bawah? Kenapa di sini kita baca Rabbu baris depan? Jawapannya, kalimat Rabbu ni kita baca baris depan kerana dalam rangkap ini, kalimat Rabb ini merupakan pelaku kepada sesuatu perbuatan. So, apa kelakuan dia? Kelakuan dia qala ni, dia telah berkata ataupun dia telah berfirman. Dan ketika dia telah berkata ataupun dia telah berfirman, siapa yang berkata Rabbu? Jadi sebab tu Rabbu ni dia kena baris depan sebab dia pelaku, ataupun dalam istilah teknikal bahasa Arab yang lama kita panggil fa'il Kalimat perkara ni tuan-tuan mudah untuk dijelaskan Cuba tuan-tuan tengok kat sini Kalimat Rabbu tu tuan-tuan, dia boleh dibaca dengan 3 bacaan seperti mana yang tuan-tuan saya sebut tadi kan Kita boleh baca Rabbu, kita boleh baca Rabba, kita boleh baca Rabbi kan Jadi kalau dibaca Rabbu, nama pangkatnya marfu'. Tu nama pangkat kalimat tu dalam teknikal nahwu ialah marfu'. Kalau kita baca Rabbu Jadi persoalan ni, kenapa Ustaz baca Rabbu? Okey, sekarang ni tanda dia sedang berpangkat marfu' tu baris depan lah, tu kita jelaskan lah Itu tuan-tuan boleh faham lah. Okey, penyebab kenapa dia dapat pangkat marfu' baris depan tu, kenapa Ustaz? Jawapannya ialah kerana dia merupakan, tengok nombor 5 ni, pelaku. Kalimah Rabbu itu merupakan pelaku. Apa makna pelaku? Pelaku tu maknanya yang melakukan sesuatu perbuatan. Di mana Ustaz? Dalam rangkap ayat tu tuan-tuan. Dalam rangkap ayat tu, tengok katalah ni rangkap ayat kan Dan ketika Tuhan engkau telah berkata kepada para malaikat, nampak? Tuhan engkau. Jadi Tuhan ni, Rabbu ni kita baca baris depan kerana dia pelaku kepada perbuatan berkata. So, bila lagi tuan-tuan nak belajar bahasa Arab Al-Quran? Tuan-tuan boleh baca tapi tuan-tuan tak faham kan? Jom belajar bahasa Arab Al-Quran dengan saya. Saya jelaskan dengan cara yang paling mudah yang tuan-tuan tak jumpa dalam kelas lain. Sistem kita sangat simple. Daripada zero bahasa Arab sampai hero. Setiap hari tuan-tuan di TikTok saya akan bersiaran. Tuan-tuan boleh tengok secara percuma saja dalam bilik ke, dalam kelas ke, di mana-mana saja, dalam kereta pun tuan-tuan boleh bersama-sama dengan saya setiap hari pukul 2.30 petang dari Isnin sampai Jumaat. Sejam setengah saja tuan-tuan kelas kita. Saya janji saya tak akan buang masa tuan-tuan. Bersama-sama dengan saya, Ustaz Nasar. Saya memang mengajar bahasa Arab Al-Quran dah hampir 30 tahun di radio dan di TV, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.